Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Hari ini saya telah melantik seorang peguam iaitu Datuk Zainul Rijal Abu Bakar untuk mewakili saya menyaman kerajaan Malaysia dan pihak polis diraja Malaysia kerana melakukan penahanan atau tangkapan tidak sah serta pelanggaran hak perlembagaan saya. Saudara dan saudari, pihak peguam akan menghantar letter of demand kepada kerajaan Malaysia dan PDRM pada hari Isnin ini dan memberikan tempoh masa 14 hari untuk mereka menjawab. Jika pihak kerajaan dan PDRM gagal menjawab kepada tuntutan saya, insya-Allah peguam yang mewakili saya akan memfailkan tuntutan sibil di Mahkamah Kuala Lumpur. Saudara dan saudari, saman ini adalah rentetan dari penangkapan saya sebelum Himpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram Garah, di mana saya hanya hadir sebagai peserta dan ingin mendengar apakah mesej yang ingin disampaikan oleh penceramah. Belum sempat himpunan berlaku dan semasa saya berada lebih kurang 50 meter daripada tempat penceramah, saya telah ditahan. Kemudian saya diarahkan untuk berpusing dan balik ke rumah. Saya telah akur kepada arahan pihak PDRM di mana saya telah pun berpusing untuk pulang ke rumah. Namun secara tiba-tiba saya telah dikerumuni oleh sekumpulan anggota PDRM dan telah ditangkap dan diiring ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. Saya berada di sana dari jam 8 malam hingga 3 pagi dan kemudian dibebaskan. Saya tidak tahu apa kesalahan saya dan sebab penangkapan tersebut. Oleh itu, hari ini saya telah melantik barisan peguam untuk mewakili saya menuntut keadilan bagi diri saya di mahkamah. Ini merupakan satu bentuk intimidasi dan salah guna kuasa untuk menindas rakyat yang berjuang menegakkan kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Apakah respon rakyat Malaysia?